Assalamualaikum and hi guys, welcome back to Sam Gojira YouTube channel. Alright, so sekarang jam pukul 8.33 pagi. Alright, so apa Sam nak buat hari ni adalah sedih sebenarnya benda ni berlaku secara tiba-tiba. Tapi yelah, dalam dunia ni bukan semua milik kita, semuanya milik Allah. Jadi benda yang berlaku tu ada hikmahnya, Sam terima. Dan apa yang perlu kita buat, kita moving forward dan kita betulkan apa yang kita buat silap. Jadi apa nak tahu Sam buat silap, Sam nak bawa korang pergi satu tempat ni dan betulkan kesilapan Sam. Kepada korang yang baru tengok video Sam, make sure korang tekan tombol subscribe and turn on notification. Sebab banyak lagi benda Sam nak share dengan korang kat dalam YouTube Sam ni. Sam dah lama tak buat video forex, dah lama rasanya tak ajar korang forex. Korang kalau nak belajar forex, cuba korang komen kat bawah nak belajar apa. Ke korang nak Sam keep on buat video pasal kereta ke, apa benda korang nak tahu pasal hidup Sam, korang bagi tahulah, Sam akan buat video. Okay, make sure korang tekan je tombol subscribe, turn on notification and komen apa korang nak komen. So tanpa kita buang masa lagi, enjin pun dah mula paras. Jam pun 8.35. Sam buat appointment janji dengan dia pukul 9 pagi. So kita nak gerak sana pukul 9 pagi. Let's roll guys. $75 later. Alright guys, inilah kedai yang saya masukkan tu. Nama kedai ni CSK Auto Refinishing. Okay, kenapa Sam datang sini? Okay, Sam tunjuk kat korang cerita sedih sikit lah, tapi nak buat macam mana. Okay, korang tengok, perhatikan betul-betul. Inilah punca dia. Okay, bila racing tak ingat, dah terkena divider sikit. Tampar balik elok terus guys. Mantap kali. Settle guys. Hilang. Macam baru terus tu. Kod color sama, kod balik clear. Settle. Mana dah? Hilang lah. Nice one lah. Nice one guys. Recommended lah kedai ni, CSK. Okay, settle. So rim dah settle. Hai, profit ada lebih lagi ni tau. Trade minggu lepas. Apa kata kita pergi cari jajan nak? Jom ikut saya cari jajan. Ingat kan kena modal keras lah buat rim tadi kan. Ingat nak spray part-part rim ke, lepas tu torso dia tambah lagi spoke ke kan, keluar api ke rim aku. Tapi alhamdulillah lah, tak kena, orang kata tak kena ketuk sangat buat rim ni, murah. Jadi Sam ada profit lebih yang Sam withdraw semalam. Kalau korang tahu, siapa yang follow channel Sam, dia tahu lah all time high ni Sam memang balun habis gold buy tu. Yelah, korang tengok sekarang bila Trump menang, ini sentimen fundamental sikit. Bila Trump menang, korang perasan tak dia cuba buat apa? Memang dia ni bagus, Trump ni bagus. Dia seorang businessman dia rapat dengan Elon Musk semua. Tapi korang kena terfikir tau, bila dia rapat dengan orang-orang hebat dunia ni, orang banyak duit dunia ni, dia ingat dia berkuasa. Jadi bila dia ingat dia berkuasa, korang tengok dia buat close statement. Dia kata lepas ni Gaza, US akan ambil alih. Jadi Sam tak pasti kenapa, bila Sam perasan dia buat close statement tu, gold asyik memacak je. Jadi Sam perasan ramai investor-investor dah tak nak invest dekat US sejak Trump buat close statement benda tu. Kita pergi cari jajan. Kita tengok apa jajan ada. Let's go. Hai guys, Sam dah sampai dah. So
Sun Auto. Sam sebelum ni servis dekat dia banyak kat barang. So saja lah datang-datang nak tengok kereta. Sekali dia terhasut lah guys. Sam terhasut, tak tahu nak masuk apa ni. Ni pun lawa, disk ni pun lawa. Tengok disk dia. Nah, ni saiz sama lah saiz sama standard lah. Ni besar lagi. Oh yelah, U6 Sport. Ini Ahengnya, ni adik dia punya. Dua-dua mau masuk track. Tapi dalam banyak-banyak ni guys. Clean dalam banyak-banyak ni. Korang tengok, ni duit tak habis ni geng. Ni Aheng ni pada dulu lagi main Honda ni. All in. Ni tadi dia bagi tahu Sam, dia orang custom ni nak jadi macam motor punya absorber. Maksudnya dia bengkok, dia bukan tegak. Macam sekarang kan tegak kan. Okay, korang tengok ni kan. Ni kan tegak kan. Okay, dia nak bengkok macam ni. Apa? Solid lah demo ni. Ini duit tak habis ni kan. Ini hari-hari trade profit dia. Okay, Sam dah dekat situ. Sam tengah fikir apa nak masuk ni kat kereta. Tapi clean lah setup dia. Clean bos. Sam nak buat ni macam, jadi tu macam. Inilah Toke Aheng. Berapa tahun Aheng you main Honda? 20 tahun. 20 tahun weh. So kalau korang tanya Sam, nak tanya pasal Honda, Sam rasa dia dah tahu banyak lah. Sebab tu Sam trust kedai ni, Sam suka datang kedai ni. So Sam tengah fikir ni, benda yang paling saya nampak sekarang ni, apa pendapat korang? Ni GT Wing ni. Ini standard. Comel sangat lah standard. Saya rasa kena masuk ni ya. Kena masuk ni guys. Sam dah teracun. Let's go, kita tengok barang dia guys. Welcome to R. Cantik kedai dia. Ni semua custom lah Heng. R Racing Motorsport. HKS ni tak buat sangat. Yelah HKS. Dia tak bising sangat pakai HKS ni. Terempit pakai bising-bising lah. Ni semua barang dia orang ni. Dia orang dah tukar. Letak sini. Clean lah. Cantik kan kedai dia. Besar gila. Oh ni mati punya colour. Tapi dia tak bercas. Kan? Mahal. Dia datang sini. Oh, SKS punya S2 ni. Ni kalau masuk dia rabak. Ketat ni kita panggil. Untuk dulu PRL dia. Brembo. Ini hotpot ni. Ni disk ni pun Betul. Semua aksesori lah ni bawah ni. Aksesori F5 banyak ni, banyak F5 ni barang. Teracun banyak guys. Saya datang sini ingat datang nak tengok malas profit banyak Diesel punya air masak lagi naik. Bos belanja kena tiaw dengan dia harga ini hari. Racing. So setelah meeting tadi dengan Aheng, dia paksa Sam ambil disc depan belakang, racing disc, GT Wing dengan hood sebiji macam konsep dia. Okay, konsep apa? Sebiji lah. GT Wing, disc belakang dengan hood. Tapi Sam kena trade lagi lah supaya profit. So hari ni Sam ambil GT Wing je dan Sam letak deposit untuk disc dengan hood.
Sebab dia orang pun tak ada ready stock. So alang raya nanti baru kita pasang. Saya ambil GT Wing dulu guys. GT Wing dulu. Ngam. Let's go pasang. Alright guys, so memandangkan diorang suggest Sam untuk pasang bukan pasang, apa kita panggil, buat coat, maksudnya clear spray. Sebab sekarang ni dia polish je, memang nampak berkilat macam dia dah spray clear. So kita nak jaga dia, nak nampak berkilat lagi macam Aheng punya semua smart tu kan. Kita kena pergi hantar kedai Keril, aku on the way kedai kau dekat Sungai Besi. Sam suggest korang pergi soon sebab diorang ni, powernya diorang ni bagi Sam adalah diorang adik-beradik 3 orang, semua memang duit banyak Diorang 3-3 pakai FL5, 3-3 akan main barang-barang yang berlainan, barang-barang yang tak sama lah. So apa hal diorang buat macam tu adalah nak memastikan setiap barang yang diorang rasa sedap, ngam, diorang akan suggest. Kalau tak ngam, katalah diorang pasang, katalah diorang pasang kat kereta adik dia tak ngam kan, kata pasang KW kat kereta adik dia tak ngam, diorang tak suggest. Diorang pakai HKS kat kereta Aheng, ngam, diorang akan suggest HKS. Macam tu. So lagi satu, Sam suka lepak dengan diorang ni motivate je. Diorang ni positif gila. Tu yang membuatkan Sam rasa macam syok circle yang bukan negatif, kutuk sana kutuk sini, tak ada. Diorang positif. Okay, so kita dah sampai kedai Keril. So Keril dah ambil aku punya GT Wing. So actually aku nak buat ni juga, nak bagi clear. Okay, so jom kita masuk kedai dia. $3 Keril, handsome boy. Ni kedai Keril. So banyak agak So saya hantar kat Keril Khamis satu Jumaat Khamis satu Jumaat settle. Ngam. So sekarang kita bogel dulu lah. Khamis Jumaat kita update balik. The next morning. Tara. Sudah ada hari yang sepatutnya saya ambil saya punya GT Wing. Tu saya cakap sekejap je, kau jangan risau. So hari ni hari Jumaat, sekarang pukul 11.30. Keril suruh Sam sampai pukul 12 sebab lagi nak sembang Jumaat. Malam semalam lepas maghrib adalah malam Nisfu Syakban, di mana malam keistimewaan bagi kita orang Islam. Okay, keistimewaan dia adalah apa? Malam semalam, alhamdulillah, insyaAllah Allah memudahkan segala urusan kita dan Allah mengabulkan doa kita, kemaafan kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Okay, so hari ni insyaAllah Sam nak pergi ambil GT Wing Sam. Okay, mari kita tengok kualiti daripada Keril GT Wing yang Sam pasang. Let's go. Kita dah sampai. Alright guys, so kita dah sampai dekat kedai Keril. Let's see macam mana dia buat. Saya pun tak nak ambil masa lama ini sebab nak sembang Jumaat. So saya nak record je. Korang tengoklah apa yang akan jadi perubahan dekat kereta saya. Ini sedikit suasana kedai Keril Type 2. Sedikit suasana korang boleh tengok. Okay. Dia punya specialist memang cat hood color. Korang tengok banyak gila kereta-kereta Honda kat sini. Tu kereta dia kat dalam je. Balik. Specialist lah cat. Kau boleh hantar sini. Kemas.
baris. Alhamdulillah selesai dah guys. Tu macam GT Wing Voltex. Dia punya steam kalau tanya Sam lah lepas sini. Tengok ni. Kesengit pula kata Sam. Tapi inilah dia. Kere, thank you. Thank you type 2. So kalau tanya Sam, korang nak buat coat ke, nak spray body ke, cat ke, kau nak repaint apa ke, rim nak touch up ke, sini lah tempat dia. Brother Carriel, dia buat kemas budak ramai, memang kerja dia clean. Saya memang recommend untuk korang buat body paint dekat sini. Apa-apa korang Roger je Carriel, nanti Sam letak nombor dia kat bawah. Alright guys, tadi Sam rushing semalam Jumaat. Ni settle semalam Jumaat makan. So baru boleh buat video penutup. Settle lah Sam punya video kali ni. Okay, Alhamdulillah settle GT Wing, settle clear cat clear, code, power code semua settle. Okay, first Sam nak thank you to Sun Auto iaitu Aheng. And then Sam nak thank you kepada Carriel Type 2. Okay, merealisasikan impian Sam untuk dapatkan carbon yang cantik dan GT Wing yang padu-padok. Okay, so kita akan berjumpa lagi in the next video. Thank you semua yang tengok video Sam. Okay, banyak lagi video Sam nak share dengan korang. Lama dah Sam tak share video tentang Forex. Sam nak start balik lah kita punya Make Forex Great Again. Okay, apa pun Sam nak korang komen, Sam nak korang tekan tombol subscribe, turn on notification, komen kat bawah apa korang nak tahu. Sam nak fokus balik untuk Make Forex Great Again in the next video. See you guys in the next video. Assalamualaikum and confirm berdesuk. Bye.